Balik. Ikut. Tak payah. Habis joran aku masuk dalam sungai. Kau apa lagi? Tak payah ikut aku. Duduk je sana. Tak payah tinggal. Licin lah dia mah. Ah. Dah, kau dah ikut aku lah. Penat lah bang. Balik. Slow lah. Aduh. Bang. Lu orang jangan gaduh-gaduh. Siapa pula ni? Lu kalau gaduh, lu penat, nanti lu punya tekan haus. Betul Lu tu. mau minum. Minum bang, minum je bang. Sini ada orang punya kedai lah. Dia masuk minum dah. Gaduh, bagi hati tenang punya. Saya daripada malam ni. Saya kerja bang daripada malam tadi tau. Boy saya. Makan ni. Uncle, Ini ada bang apa bang sini? Nanti sabar. Tapi ni kedai Melayu kan bang? Kedai Melayu. Kemalap kan? Lu saya boleh tengok makan-makannya. Okey. Ini apa special Uncle? Oh, ini spesial. Oh, macam-macam ah. Nasi goreng ada, nasi goreng kampung ada, nasi goreng ayam ada, mi Bandung ada, mi goreng ada, mi tiap goreng ada. Semua ada. Wah, semua ada Roti bakar ada. Oh, okey. Lu mau makan apa semua ada. Lu tengok pusing-pusing saja. Wah. Boleh lah. Apa tu? Nasi goreng biasa, nasi goreng papri. Kau nak makan apa, Mat? Mat, sini Mat. Kau jangan bikin malu aku, Mat. Daripada malam kau. Masya Allah, Mat. Bang ucap, Mat. Sini. Duduk sini diam-diam, Mat. Kau. Ni, duduk sini tengok ni menu apa. Tengok ni apa yang kau order tadi dah sampai ni. Nampak? Wah, bukan main lagi. Ni entah ada duit tak nak bayar ni. Bang. Banyak Memang ni memang bang. Penat ke? Jangan cerita banyak makan. Daripada malam tadi kau berlagi kerja aku. Bang, letak bang. Bila masa ni kau order mi Bandung ni? 4. Dah, terima kasih. Uncle, terima kasih. Aku tak tahulah siapa nak bayar ni. Duit aku dah habis ni, beli umpan, joran dah kena buang. Dah makan Mat. 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 Kau ni buat apa pergi sini, Mat? Aduh. Kau ni jangan bikin malu balik. Sini makan sini, makan sini. Karaoke. Aduh. Kau gimana, Man? Kau duduk belakang tu kan. Kau kena sampuk garang, kau jangan main kat sini. Duduk diam-diam sini. Kau punya sedawa. Aduh, terperanjat seorang lari semua customer. Kau dah makan macam ni punya bang. Yelah, memang kenyang kan. Tak, kenyang-kenyang juga. Dah siapa jom. nak bayar? Bayar Jangan bayar Ni siapa nak bayar ni? Kau yang ngajak aku. Kau daripada malam kau kerja aku sampai siang ni. Betul lah. Macam mana? Tak apalah, tak apa. Uncle okey. Ya. Kita panggil Uncle kira. Uncle, lai. Tidak Uncle. Saya. Lapci lah, keluar lagi pak keluar. Cip cap ni, cip cap kau, cari cap lah, cari cap kau, cari cap sah. 55. Bagi. Mula mah. Tolak dia apa ini? Dia yang ngajak saya. Dia tak tahu. Dia ajak dia ikut. You makan banyak. You makan banyak men. Saya tak ada. Tapi kita lapar ni. Tak apa. Sini esai. Mari ikut kawan. Mari. Kecil ni 55 ringgit. Kecil saja. Kita kawan dia nak bawa kita ni. Di mana? Masuk rumah dia kot. Ini.
Cuci pinggan mah. Ha. Nyesal aku ikut engkau ni, tahu tak? Ni sampai pukul berapa ni? Saya ingat bang nak bayar. Mana aku ada duit? Diorang dah masuk dalam laut. Jangan galuh. Tambah ini peliuk. Ini lagi kuali ni nak angkat dah basuh Kau lah punca ni, kau tahu tak? 2 jam basuh pinggan, dah sikit lagi nak masuk kedai. Abang lah makan banyak. Ini buat apa kau bawa? Letak balik. Oh ingat. Mana gaya kau ni lah. Dah, jom. Aduh. Ingat abang ada duit. Aku last lah jumpa kau ini. Cakap kau. Ingat abang bayar tadi semua. Lepas tu saya order je. Mana boleh macam gitu, Abang bang. pun okey. Okey. Aku ingat kedai memang kau. Dah. Malah lah bang, abang lagi. Ni aku nak cerita sikit. Sini kalau kau nak cari mi Bandung ke ice ball ke, kau boleh try kat sini. Aku cakap ni dengar. Kat sini dekat apa tu Mango Corner ice ball. Memang terbaik. Aku kalau penat-penat pun aku singgah sini. Makanan ada ni, mi Bandung ada, apa nasi goreng kampung ada, apa ice ball ada ni Bismillahirrahmanirrahim. Nak jolok betul-betul.